Episod 7. Belajar lepas tanpa benci. Tak semua perpisahan perlu diakhiri dengan amarah. Kadang ada kisah yang memang ditulis untuk berhenti di pertengahan jalan. Bukan sebab tak ada cinta, tapi sebab cinta tu dah cukup sampai di situ. Bila kamu melepaskan seseorang, tak bermaksud kamu gagal atau kamu tak peduli. Kadang kamu lepaskan sebab kamu akhirnya sedar mempertahankan sesuatu yang tak lagi sama seperti dulu, ia hanya akan buat kamu terus terluka. Belajar lepas tanpa benci bermula bila kamu berhenti tanya kenapa, berhenti cuba cari salah siapa dan mula terima bahawa ada hal yang memang tak ditakdirkan kekal. Memaafkan bukanlah bermaksud melupakan. Ia cuma tanda kamu tak mahu terus menanggung beban yang tak lagi milikmu. Kamu pilih tenang daripada terus berdendam dengan sesuatu yang tak boleh diubah. Kadang kamu fikir bila marah kamu akan lega, tapi semakin kamu simpan benci, semakin kamu penat. Hati yang marah tak akan pernah tenang, dan hati yang tenang tak akan perlukan alasan untuk membalas. Belajar lepas tanpa benci adalah bentuk cinta yang paling matang. Cinta yang tahu bila perlu pergi tanpa merosakkan diri. Kamu boleh ingat tapi tak perlu luka. Kamu boleh kenang tapi tak perlu kembali. Sebab bukan semua yang pernah buat kamu bahagia perlu jadi bahagian dari masa depan kamu. Maafkan dia, bukan sebab dia layak, tapi sebab kamu layak bebas dari rasa sakit tu. Lepaskan dengan doa yang baik walau dia pernah buat kamu menangis. Sebab bila kamu doakan yang baik, kamu sebenarnya sedang menyembuhkan diri sendiri. Lepaskan tak semestinya lupa. Kadang kamu masih akan teringat, tapi bezanya kali ini tak sakit lagi. Kamu dah boleh senyum dan ucap dalam hati, terima kasih sebab pernah hadir, tapi cukuplah sampai sini. Dan bila kamu sampai tahap itu tanda kamu dah benar-benar sembuh. Kamu tak lagi harap dia kembali. Kamu cuma harap dia bahagia, dan kamu pun begitu. Kalau kata-kata ini buatkan kamu rasa sedikit tenang, jangan lupa tekan follow atau subscribe untuk dengar episod seterusnya. Moga setiap perkongsian ini bantu kamu belajar cara untuk melepaskan dengan damai, memaafkan tanpa dendam dan mencintai diri semula.